Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sila subscribe atau langgan video-video terbitan CRTV kami. Terima kasih. Bahawa Musa alaihissalam berkata, ya Tuhan, apakah sesaan untuk orang yang berzina? Hari Nabi Musa tanya Allah Ta'ala, ya Allah, gapo ni seksa dan kepada orang atas dunia ni tak dia berzina? Tanya Nabi Musa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjawab, ku kenakan padanya baju besi. Ku kenakan padanya baju besi daripada neraka. Kalau diletakkan di gunung, tentu hancur baju itu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, yang pertama selamanya terima kasih kepada Tuan Iman, Tuan Bilal dan juga seluruh ahli terkasih masjid, jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah masih lagi sedarkan kita daripada tidur semalam, tuan-tuan. Alhamdulillah, Allah masih lagi bagi kesempatan kepada kita boleh kita datang ke rumah Allah ini melaksanakan solat secara berjemaah ni, tuan-tuan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni, kita meletakkan nikmat ini kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini dengan sebaik mungkin, insya-Allah. Dan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kalau ikut kalender Islam, kita sudah masuk 9 Safar, tuan-tuan. Masa sebentar je, tuan-tuan. Kalau ikut kalender bulan Melayu ni, minggu yang terakhir kita ni. Ini habis bulan 7, kita akan jumpa dengan bulan Ogos. Sampai 9, 10, 11, 12. Dah sekali habisnya begitu tahun ni lah. Sebentar je, tuan-tuan. Masa tidak akan menunggu kita, bahkan kita yang akan mengejar masa. Mudah-mudahan masa yang Allah Ta'ala beri kesempatan kepada kita ni, gunakanlah dengan sebaik mungkin, tuan-tuan, sebelum kita menghembuskan nafas yang terakhir, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini yang ingin mengupas dalam kitab Penenang Jiwa dan Perubatan dan Rawatan dengan tajuk Jangan Hampiri Zina. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wallazina hum li furujihim hafizun. Maksudnya, dan mereka yang memelihara kehormatannya, daripada ayat surah Al-Mu'minun ayat yang kelima, yakni daripada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa dia? Contoh, dan janganlah engkau hampiri perbuatan yang keji, baik yang lahir maupun yang batin. Hak lahir ni hak kita, tak, hak zahir ni hak nampak, hak batin ni hak duduk dalam. Baik yang besar, yakni zina, maupun yang kecil, iaitu mencium, menyentuh ataupun memandang. Sebagaimana tersebut dalam hadis Rasulullah SAW, tangan, kaki dan mata boleh juga berzina. Tangan, kaki ni boleh jadi berzina juga. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, katakanlah kepada orang yang mukmin, lelaki, supaya mereka merendahkan pandangannya melihat yang terlarang dan menjaga kehormatannya, jangan berzina, itu lebih suci bagi mereka. Ayat ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, menyatakan kepada kita bahawasanya jangan kita hampiri dengan zina. Tak berzina, tapi tengok satu benda yang boleh jadi kepada zina, hal tu zina. Ada? Tengok satu benda yang boleh menjadikan hati manusia ni jadi keras, tentu.
Tengok satu benda ni boleh jadi Allah Ta'ala kata manusia ni lalai. Zina ni kata sini Allah SWT pesan, bukan bermaksud zina lelaki dengan perempuan saja. Kamu hampir dengan zina tu. Hampir tu dekat. Kamu rasa dekat. Kamu rasa tidak rasa bersalah, padahal Allah Ta'ala kata zina ni boleh jadi cenderung hati kamu nak pergi kepada buat maksiat. Hatu zina tu. Duk mikir kau dunia saja, bangun pagi dunia, last sekali mati. Mati ni bila mana persinggahan kita di atas dunia ni, kita akan mati. Cuma minta dengan Allah Ta'ala muliakan kematian kita ni tuan-tuan, insya-Allah. Minta dengan Allah Ta'ala bagi ketenangan kepada kita ni, dapat kita melaksanakan solat dan ibadah ini dengan sebaik mungkin tuan-tuan. Muslimin dan muslimat dan mati di Allah sekalian, ayat ini jelas kepada kita bahawasanya bila mana kita sebagai hamba Allah Ta'ala kena minta jauh berhampir berkaitan dengan zina ni tuan-tuan. Sebab kalau kita tengok mutaakhir ini, kalau kita nak galikkan daripada ayat ini kepada kehidupan seharian kita hari ini, manusia setengah segelintir, tak semua. Hari ini akhir zaman yang lebih suka kepada benda yang lalai. Dia lalai tu, dia nak pergi kepada benda hak pelik-pelik tu. Mula-mula lalai dulu, mula-mula tak khusyuk dulu, lepas tu pergi kepada benda hak dekat dengan zina. Tak? Contoh bagaimana Islam kata tak boleh minum arak. Contoh, tak boleh. Tak? Dia kata nak tegar, mana boleh tegar. Mana boleh tegar. Nasi boleh tegar lagi. Tak makan nasi daging, orang kata tegar lah, tak apa lagi, tak berdosa. Tak kata tu kau dosa, muka tak biasa makan tapi makan. Makan muka jamu hudai lagi, ikan lagi, apa sedap. Contoh, tu makan ni tak apa lagi. Tapi kalau buat arak ni, Allah Ta'ala kata dah tak boleh benda ni. Walaupun kita rasa nak terang sikit, tak boleh. Supaya zina. Kita tak berzina Ustaz, tapi kita hampir dengan zina. Contoh, kita berhubung dengan seorang wanita yang tanpa ikatan hak sah. Kita kenal je Ustaz, jangan. Kenal tu pun Islam kata, Allah Ta'ala kata kamu sudah hampir dengan zina. Hati kamu tu lalai sebab apa? Kamu berhubung dengan orang yang tidak sah. Kalau kita kerja lah ke mana Ustaz? Kerja tu sudah bahas lah. Orang duduk kerja contoh berhubung dengan lelaki perempuan contoh. Ada benda ke? Contoh dah. Cakap begitu dah sebut. Hati pandangan ulama kata ada benda yang dibolehkan, ada benda yang tak boleh. Sebab apa? Disebut lagi Allah SWT telah memerintahkan lelaki dan perempuan memalingkan pandangan daripada perkara yang diharamkan dan menjaga kehormatannya serta mengharamkan zina. Dan banyak ayat Allah SWT berfirman menyatakan kepada kita tuan-tuan, barang siapa yang berbuat demikian, nescaya akan menemui dosa dan seksa. Dosa pun boleh, seksa pun boleh. Tak sebab kita tengok orang, Allah dosa banyak ya Allah, seksanya. Ada pun kita nampak lalu atas jalan pergi kedai bagaimana, Allah seksanya Ustaz. Berapa pula tengok kau dia pakai baju tu seksa Ustaz. Contoh, seksa dia nak duduk rupanya. Dia nak duduk, baju dia pakai tu seksa. Allah payahnya. Contoh kita tengok kesiannya. Dia nak duduk tu payah dah. Allah akbar, apa ini akhir zaman. Kamu berpakaian seperti mana kamu telanjang, itu kamu sudah hampir dengan zina. Kita tak buat dosa tak? Dia kata, memang kamu tak buat dosa, tapi kamu pakai pakaian sampai menjolok mata orang tengok tu, sampai jadi kepada hawa nafsu. Itu zina hati. Tak ada gapo apa Ustaz? Kita tak ada gapo. Orang hak tengok. Hak ni benda gini tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang mati di Allah sekalian, boleh jadi ada orang dia tak khabar. Tak ada gapo apa Ustaz? Satu kajian yang dibuat, kenapa berlakunya kes hari ni, statistik hari ni berlaku kes macam-macam ni berpunca kerana dia yang pertama tak nak kawal hawa nafsu. Tak tak? Bila mana hawa nafsu tak boleh nak menguasai diri, dah, bila mana dia tak boleh kawal, iblis syaitan tupai, hati berlaku benda tak baik.
Alah ni tak boleh main istilah terah-terah. Tak apa Ustaz, nak terah. Di kedai tu baju kata, tak apa kau baju ketat ni. Tak apa baju kawan. Kawan bayar dia mau alas siapa pula je. Contoh. Betul tak? Dia kedai kata, dia tak ada arah. Contoh. Dia mau cikgu kan? Tak apa cikgu. Orang tak berani tegur dia. La ilaha illallah. Anak murid ni tengok. Cikgu pun pakai baju ketat. Contoh, apa sebut ni contoh. Lah, cikgu pakai ketat. Pada suruh kita pakai ketat. Nak siapa? Mesti kita tiru dia. La ilaha. Ini akhir zaman Nabi sebut segelintir tak semua yang dia tidak rasa malu Allah Ta'ala. Ada setengah tu dah pakai dalam baju ketat, belah pula. Belah tu pun dia tak siapa kat pinggir. Lah, gulawai tu mati bini lama tu. Duk pak gula tu tak pelik duk situ. Dia kata la ilaha Ustaz, ambo ni ujian pernah. Ujian apa sebab apa duduk tu dak macam-macam lagi. Hatu Islam kata, Nabi kata bukan tak boleh berhias. Tak. Orang puai bukan tak boleh berhias tapi jangan melampau. Supaya harta pakai minyak wangi. Tak, biasa kita orang lelaki tak lagi orang puai ni setengah lah segelintir tak semua. Bila mana pakai minyak wangi, pakai pakaian, siapa orang tengok, orang bau tu siapa? So kedai kopi tu bau dia mari tu minyak wangi dia belakang. Toleh orang lain. Hak tu hati-hati tu. Setengah botol sehari kali dia guna tahu. Tak. Jangan. Itu nak sebut jangan sama-sama orang puan. Tak, Islam kata jangan kamu pakai satu benda ataupun minyak wangi yang boleh mendatangkan orang bau tu siapa hilang benda lain. Boleh jadi orang khabar, boleh jadi orang perasan benda ni, boleh jadi orang tak perasan. Tak apalah Ustaz. Tak apa macam. Buat silap pun tak apa. Allah Ta'ala kata berhati-hati. Hati-hati dunia ni yang satu hari nanti Allah Ta'ala akan uji kita. Lah ni Allah Ta'ala jaga lagi kita ni, alhamdulillah. Hatu Islam kata didik anak-anak kita, pakaian anak kita bermula daripada kecil. Jangan kita biarkan dia beli pakaian. Ataupun kita beli. Ni kita maruh anak pakai seluar pendek. Hak beli seluar pendek tu kita. Bapa pakai seluar pendek. Ayah belilah. Oh, tak apa. Contoh. Dia beli dia marah kan nak. Orang kata Ustaz ambo budak-budak ni kecil lagi ni ajar pakai seluar pendek tak apa. Nanti besar kita ajarlah panjang. Tak, dia besar dia kenal hak mana baik mana buruk, dia kenal mak dengan ayah ni masa tu tak boleh ajar keluar pendek dah. Islam kata, ulama kata kalau masa tu dia kenal dah kita sebagai ayah, sebagai mak, kita biasa pakai seluar pendek lagi, dia nak bertambah besar, dia akan tahu bahawasanya pakai seluar pendek ni boleh. Pun kita lah dah tengok Duk David Light, tengok orang dak atas motor, tengok tidak Melayu hitam atas bawah. Tengok tidak Cina orang Melayu tapi pakai luar pendek. Contoh tak? Ini muslimin dan muslimat yang dimati Allah sekalian. Minta Allah Ta'ala jaga daripada perkara yang tidak baik ni tuan-tuan. Itu muslimin dan muslimat yang dimati Allah sekalian. Dosa ni ia boleh pergi pada seksa. Banyak doa dosa jadi seksa. Lah seksa je Ustaz, ambo dak atas dunia ni buat apa pula? Banyak ujian Ustaz. Seksa lagu mana? Seksa ni banyak ujian yang Allah Ta'ala mari dia tak boleh timbul. Kita ni ada ujian belakang ni apa mesti. Selagi mana kita hidup kita ada ujian. Tak tak ada ujian. Ada. Ambo tak ada ujian. Setakat ambo hidup ni, ambo nikah ni, ambo boleh anak ni, ambo tak aja ada ujian. Hebat dia mo. Tok wali kali dia mo. Ada ujian boleh jadi kecil ataupun besar. Allah Ta'ala uji, contoh uji sakit. Ujian lah tu. Tak lagu mana? Allah Ta'ala uji kita demam. Ujian lah tu. Allah Ta'ala uji kita masalah bini kita, nak mudah demam, sakit kepala. Ujian lah tu. Bukan ujian ni Allah Ta'ala kata aku mari bala, bukan maksud tu. Satu ujian besar. Ujian besar lagi. Bagaimana kisah Nabi Nuh yang Allah Ta'ala beri kelebihan kepada dia, masa tu Nabi Nuh buat kapal.
Dia buat kapal tu, ada setengah masyarakat dia ni tak percaya kepada Nabi Nuh. Dia kata, wahai Nuh, mu tak usah buatlah kapal pun. Orang tak pakar, orang tak naik pada kapal mu. Tiba-tiba hak tak percaya kepada Nabi Nuh ni tubik belakang. Hak duduk dengan Nabi Nuh atas kapal tu, nak masa mari ombak banjir besar tu, hak mana tubik daripada kapal tu, mati belakang. Hak duduk dengan Nabi Nuh tu hidup. Allah Ta'ala kata, jangan sombong. Allah Ta'ala kata, jangan sombong. Kita ni boleh jadi Allah Ta'ala kelebihan pada Nabi tu, tak sombong kita. Ada, hati kita ni tuan-tuan, nak ambil syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi meninggalkan kita terlalu lama, tuan-tuan. Hati kalau kita selusuri hijrah tu, tak bagaimana hijrahnya, hijrah tu Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah, kota Madinah. Bagaimana Nabi bersembunyi di Gua Sur dalam keadaan orang Yahudi mari cari Nabi masa tu tak tahu. Allah Ta'ala tutup penglihatan dia, tak nampak yang Nabi berada dalam Gua Sur. Dan Allah Ta'ala kelebihan, siapa jaga? Allah. Disebut bahawasanya yang membantu kemenangan umat Islam di kota Mekah, kota Madinah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hari ini kita menyambung perjuangan yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berjuang nak menegakkan Islam sampai sekarang tu. Hari ini kita dah masuk waktu azan, kita sembahyang, alhamdulillah. Dah masuk waktu puasa, kita puasa, alhamdulillah. Tu masih ramai lagi tak sembahyang, tuan-tuan. Dah, Allah sedih sah. Ramai lagi masyarakat Islam kita tak betulnya sembahyang. Tak rasa bimbang dengan Allah Ta'ala. Tak rasa gapo-gapo, tak apalah Ustaz. Contohnya hari Jumaat ke, dia pun buat majlis hari Jumaat. Majlis tu tak berdosa. Nah, cuma hak jadi berdosa tu hak tak sembahyang. Tu yang rumah kata tak apalah, tak hari Jumaat hari ni ngujuk gula ke. Contoh. Tu yang rumah tu nak tangguh kau dosa. Minggu ni je Ustaz, minggu lepas pun tak pergi juga. La ilaha illallah. Tak boleh buat main kau lah. Lagu mana kalau tengah buat majlis tu kata tak semayang je aku. Contoh apa sebut nak win apa? Tak semayang belakang. Nak buat alasan apa semayang? Kalau buat alasan sakit, kau boleh kerja. Boleh akak bola, boleh buat air contoh. Tapi tak semayang. Taklah Jumaat tak pergi, tak maya sahur pula. Tiba-tiba Allah Ta'ala datangkan bala. Bukan setakat di majlis tu je, habis kita tu kena, tuan-tuan. Contoh, hak ni tuan-tuan, kita di atas dunia ni, kalau kita nak, Allah Ta'ala jaga kita lagi ni, syukur pada Allah. Itu semayang ni tuan-tuan, tak boleh buat benda lain. Tak boleh buat main-main semayang ni, kita berhubung dengan Allah Ta'ala. Lepas kita semayang ni, kita tengok pada sujud, nak beri rasa tenang kita. Allah rasa tenang, rasa syukur, rasa bahagia. Tak, bukan semayang ni kita nak cukup masa kita. Orang mari semayang, kita mari. Tak, bak semayang ni wajib. Nasi tak wajib makan, tapi cari. Kawan dia kena pakai Thailand makan. Dia kena melagang ni pakai Thailand ke cari makan. Tak boleh, kalau tak boleh. Masalahnya makan pakai Thailand pergi semayang, rumah tepi masjid tak mari. Bala apa yang Allah Ta'ala akan uji manusia seperti ini? Hidup semakin kaya, anak semakin ramai, cucu semakin bertambah. Orang bel, orang azan, orang kuliah tak mari-mari. Last sekali mati dalam keadaan Allah Ta'ala uji, tuan-tuan. Mari mati, bini mari dari Tok Imam, mati dah tak laki kita. Pada ke mana? Nak suruh selesai lah. Ingat kau pakai tanah ngebit tu je. Tok Imam tak juga. Last sekali mati cari Tok Imam juga. Kata Allah Ta'ala kata, jangan sombong atas dunia ni. Bila mana kita tak ada apa-apa, last sekali kita akan cari juga gitu. Kata kita ni tuan-tuan, kita tak ada apa-apa atas dunia lain ni. Kita ada jawatan, kita ada pangkat ini sementara, tuan-tuan. Gunakanlah jawatan dan pangkat kita ini kepada kebaikan, insya-Allah. Ajarkan anak-anak kita tentang Islam. Ajarkan anak-anak kita berkaitan dengan perkara hak kebaikan, tuan-tuan. Jauhkan daripada maksiat. Maksiat ni dia akan jadi larang. Dan disambung lagi, dirawikan baik seorang sahabat, dia berkata, hindarkan akan zina
Di dalamnya ada 6 hal, 6 perkara. Apa dia? 3 di dunia dan 3 lagi di akhirat pula. Apa dia 3 di dunia tu? Okey. Yang di dunia ialah berkurangnya rezeki, hak dunia. Hak kedua, hak pertama kurang rezeki, hak kedua putusnya ajal. Dia sebut sini putus ajal, kasar kalau dengar. Nah, padahal Allah Taala kata ambil nyawa lah. Nah. Hak ketiga bermuka duja. Nah, muka duja lagu mana? Nak sebut bermuka dalam keadaan dujana, dalam keadaan hak tak baik. Dan ada pun yang di akhirat kelak, hak pertama kemukaan Allah, hisab yang berat dan masuk dalam neraka. Ni perkara ni tuan-tuan, 3 dunia dan 3 di akhirat kelak. Dirawikan bahawa Musa alaihissalam berkata, ya Tuhan, apakah sesaan untuk orang yang berzina? Hari Nabi Musa tanya Allah Ta'ala, ya Allah, gapo ni seksa kepada orang atas dunia ni dia berzina? Tanya Nabi Musa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjawab, ku kenakan padanya baju besi. Ku kenakan padanya baju besi daripada neraka. Kalau diletakkan di gunung, tentu hancur baju itu. Nak sebutnya, larangan Islam kata zina ni perkara yang boleh jadi tak ada apa-apa atas dunia. Satu hari ni tuan-tuan, bila mana anak kita mengadu nak berkahwin, selesaikan berkahwin tuan-tuan. Kalau sekadar nak kenal, lama-lama dia jadi kepada benda lain. Sajalah, kenal dulu 3 tahun kenal saja. Contoh 3 tahun kenal saja. Kita duduk kampung, anak duduk mengaji universiti tu. Itu pun syarah bagi tahu sah, banyak berlaku sah. Anak luar nikah, ya Allah. Contoh, anak luar nikah, statistik anak luar nikah ni semakin ramai. Itu tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, kalau anak telefon nak berkahwin, selesaikan tuan-tuan. Zaman hari ni anak-anak cucu kita tidak seperti zaman kita dulu. Zaman kita dulu tak apa lagi, tak ada WhatsApp, tak ada apa. Ni orang boleh berzina dengan dunia teknologi tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Takut tuan-tuan. Hari ni disebut kenapa hari ni jadi begitu. Teknologi ni dia terlalu canggih. Kalau tak pandai guna, kerana teknologi juga akan jadi banda tuan-tuan. Hamba sah, alhamdulillah sah, ni Allah Ta'ala jaga. Dulu boleh jadi zaman muda, dulu tak khabar juga, contoh-contoh dah. Dan ni alhamdulillah sah, Allah Ta'ala jaga hamba penuhi masa dengan masjid, hamba buat amal atau Jumaat satu dah ada masa hamba pergi bantu keluarga hamba, adik-beradik hamba. Allah Ta'ala jaga pelera kita daripada perkara yang tak baik, alhamdulillah. Sebab apa? Masa kita dipenuhi dengan benda yang baik. Tapi kalau kita masa buat banyak benda kosong, akan pergi kepada benda lain. Dia jadi banyak masa kosong, dia nak buat benda-benda mengarut mudah. Dan seterusnya lagi dia kata, dirawikan bahawa perempuan nakal lebih disukai iblis. Lagu mana ni Syak perempuan nakal ni? Perempuan ni suka kepada hak laki, hak tak berkahwin lagi. Disukai iblis daripada 1000 laki yang jalan. Dalam kitab Masahib, Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang berzina, hilamlah imannya dan di atas kepalanya ada semacam kegelapan. Jika dia bertaubat dari perbuatan itu, iman akan kembali kepadanya. Orang yang berzina ni tuan-tuan, Allah Ta'ala tarik iman dia. Hati kita ni Allah Ta'ala jaga pelera kita daripada perkara seperti ini tuan-tuan. Syukur pada Allah. Hati manusia ni, bila mana dia tak nak kawal kehidupan dia, hawa nafsu dia, hak tu berlaku kezinan. Satu Jabatan Agama keluarkan statistik hari ni, anak luar nikah tu semakin bertambah. Bukan sikit tuan-tuan, banyak. Tak sekali bubuh nama Abdullah, dah tak ada lah, dah bubuh nama tu Amar tuan-tuan. Dulu, ingat dulu Covid dulu kan, 4-5 tahun lepas, abang Amar cerita dia ke Jabatan Agama, masa Covid tu tak nak kira lah apa-apa, tak masa ada penyakit ke apa, pasal Covid tu pun zina pun banyak. La ilaha illallah. Padahal ni tak ada Covid dah.
Satu hari ni tuan-tuan, dengan maaf pun nak sebut hari ni, tuan-tuan, ambo sendiri, kita ada anak ni tengah membesar ni, pantau sungguh-sungguh tuan-tuan. Takut kalau dia kata pergi sekolah ada kelas tambahan, betul-betul ada tambahan, tak apa. Tapi kalau hari-hari ke ada kelas tambahan, cikgu tak ada pun, dia lebih banyak pada cikgu duduk sekolah. Ingat ada hak berlaku. Minta jauh Allah Ta'ala selamatkan keluarga kita, tuan-tuan. Ada hak berlaku gege. Orang klik berlaku, dia janji dia siap-siap, dan sekali siap berzina dah ada bilik lah, tuan-tuan. Dah haula wala quwwata illa billah. Ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita ni Allah Ta'ala menegur kita ni pelbagai cara. Kita rasa kita bandinglah dengan orang lain, orang tidak Islam. Abang-abang kerja bahagia lekat Gua Musa dah jadi. Dia kata orang asli tak sudut kira dengan dia pun, dia masuk Islam pun dia tak tahu makna Islam. Dia masuk Islam 10 kali mengucap Islam, lepas tu dia buat maksiat pun dia tak rasa apa. Tak sudut kira dengan dia, kita ni orang Islam. Hal ni tuan-tuan disebut bahawasanya akhir zaman akan timbul segolongan manusia yang suka mengambil kesempatan kepada orang yang susah. Takut tuan-tuan macam-macam. Mau nak geger buat Thailand dulu kan. Dah sekali dibunuh. Muda lagi tuan-tuan. Nak kata buat geger kan, saya 2-3 bulan lepas. Boleh sebab apa? Kerana tak puas hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan minta jauh Allah Ta'ala jaga keluarga kita. Sebab bimbang akhir zaman ni bimbang tak? Sebab semakin kita nak dekat dengan kiamat, semakin besar ujian. Hak tu media masa ni, kalau salah guna media masa ni akan jadi sebab kerana ni kita akan masuk dalam neraka. Tak ada gapo kita tak cara kita jaga sembahyang ni okey. Bimbang anak-anak muda ni hari ni dia tak rasa bimbang. Dan lagi dia kata di sini dalam kitab Iqna tersebut Rasulullah SAW bersabda, tidak ada dosa hak lebih besar di sisi Allah daripada lelaki yang meletakkan mani pada orang yang tidak halal baginya. Maksudnya berzina. Dia letakkan air maninya kepada wanita hak tak sah. Maksudnya dia berzina. Hatu kita ni tuan-tuan, Allah Ta'ala jaga pelera kita. Ada hatu kalau kita mampu. Tak mampu nak berkahwin 1, 2, 3, 4, tak apa. Engkau berkahwin. Tak boleh jangan berzina. Hatu kita ni tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi kepada kita ni perkara nak begini, pesan kepada kita nak suruh hati-hati. Bagaimana berlaku satu kisah dia ni, Tok Qadi cerita dia ni suami isteri pergi jumpa Tok Qadi nak balah, nak cerai lah kuasa muda. Ya memang kan dia nak balah, dia tak cerita hak baik dah, dia cerita hak buruk macam. Tok Qadi ni kata tak apa, mu cerita masalahmu dulu hak jatah. Dia cerita hak tino ni tak cara, tak masuk macam-macam lah. Selesai hak tino, hak jatah pula dia royak lah, ni gini. Dan sekali Tok Qadi ni kata, lepas tu lagu mana? Nak cerai lah. Nak cerai lah, tak ada lagi dah. Serabut dia. Tok Qadi pun lama dengar dia kata selawat istighfar banyak-banyak. Dia kata Islam kalau boleh elokkan daripada berlaku perceraian. Tapi kalau tak ada cara jalan sangat, hak tu cara hak paling terbaik tak ada. Tapi kalau boleh elok, bicar duduk kira mana. Cuma Tok Qadi kata ambo nak sebut sekarang sebelum demo 2 lelaki bini ni balik menengung. Dia ambil sekertas kosong, dia pun korang di kertas kosong tu, nampak dia korang tu dia gelap ke warna hitam. Dia ayat ketuk lelaki bini, mu nampak ni aku korangnya, nampak. Hak mu kata tok lelaki ni mu ni tak cara, tok lelaki mu macam-macam, bini mu macam-macam ni, hak sikit ni je, korang ni je. Hak putih ni, hak banyak-banyak ni mu tak sebut pun. Hak dia cara kamu bodoh ni, hak dia beranak-kanak mu. Disebabkan mu nak cerai, mu duk cerita benda hak tak baik. Tak tak? Lama tu kan dia duduk syarah dengan ayat lagi, hadis lagi. Lama dia dengar, dia kata Tok Qadi tak apa, mau balik bicara dulu.
alik bicara tu Allah Ta'ala buka pintu hati. Tak tadi pun tak kodi pada seminggu, alhamdulillah tak kodi, tak jadi cerah. Hak ni tuan-tuan muslimin dan muslimat, Allah Ta'ala pelera daripada perkara tak sebab apa elokkan. Tapi kalau tak ada arah, ada arah. Hati kita ni tuan-tuan, Allah Ta'ala kata tidak ada dosa hak lebih besar di sisi Allah daripada lelaki yang meletakkan air mani pada orang yang tidak halal baginya. Hari ni macam-macam kita dengar tu. Ki rogo lah, ki macam-macam Allah. Kita dengar takut. Ada hak di Sabah tu terbaru ni guys, saya 2 minggu ni. Siapa mahkamah jatuhkan hukumnya dekat 100 lebih tahun. Tak tahulah dia lawan tu dah hidup dah. Padahal kalau Islam ajar ikut hukum Islam, dah tentu dah dia pesan dah. Tak seksa kepada orang hak tak kena pada anak sendiri ke orang siapa ni. Daripada seksa lagi tu baik hukum gantung sampai mati. Hak tu lebih selesai. Tapi sebab boleh jadi kita tak silap laksana. Di Indonesia, di Aceh, dia laksanakan hukum hudud 1%. Kalau tuan-tuan ada rezeki, gilah jalan suasana di Aceh tuan-tuan. Hari ni suasana di Aceh tak seperti dulu. Dulu Aceh sebelum laku tsunami kan dulu, pok dia ni capur duk sembah dia, pok dia di Indo ni dia punya cara pun dia ni dipatah puja kepala kambing, puja kepala kubah, kepala lembu, kuat. Ni kalau tuan-tuan sesat haji, sesat umrah ni ada duit lagi, gilah. Bila-bila jalan boleh tengok suasana di bumi Aceh. Orang sembahyang Zuhur dia seperti sembahyang Jumaat kita, setiap hari tuan-tuan. Alhamdulillah Allah. Nak sebut bahawasanya Allah Ta'ala tegur datangkan tsunami tu, lepas tu dia berubah 360 darjah tuan-tuan. Alhamdulillah. Kita ni alhamdulillah kita boleh jaga ni, syukur pada Allah. Biarlah orang kata gapo, kita alhamdulillah kita tetap boleh mari sembahyang ni, alhamdulillah. Mak kita nak penuhi orang ni, perasaan orang ni, nak puaskan hati orang tak kira. Kita dengan bini kita pun tak puas hati. Saya serati dengan apa pula. Kalau janji nak beli barang, kita tak beli, serati. Baru kita dengan bini tu tak pergi dengan orang lain lagi. Perasaan tu tak puas hati ada semua. Tak, anda tak puas, saya tak puas hati dengan bos saya. Dia janji kalau boleh tu naik gaji. Contoh, tiba-tiba tak naik gaji. Contoh, tak puas hati. Contoh, tu baru perasaan tak puas hati. Tu dunia tu. Satu tiba-tiba bos tak apalah, hamba naik tahun lepas naik gaji belakang. Allah suka juga. Cuma bos dia ni orang kuat ibadah. Tapi dengan syarat bos hamba akan naik gaji belakang setah hamba ni dengan syarat semaya Jumaat 5 waktu. Hak mana tak semaya tak akan naik. Jaga semaya lah weh. Contoh ada kebaikan. Tak apa. Sebab apa bos dia ajar ni semaya ni itu kelebihan. Ada satu kedai dekat depan Kelantan tu, dia buka pomel kereta automatik. Dijemput adalah saya jaga kuliah 2 hari tu, orang muda lagi. Dia kata Ustaz hamba terakkan anak-anak buah hamba hijau ni masuk waktu semaya stop sebentar. Hebat. Banyak cawangan ni, cawangan hak kelima dah dia buka. Ada terbaru pula. Kalau perasa depan Kelantan kota baru tu ada lah dalai kedai kopi, dalai tu ada itu di nama kedai automotif Jerman apa tu. Owner dia tu orang muda lagi tuan-tuan. Bukan bayar-bayar hamba. Tak kali hamba pergi masjid, satu masjid tu dia ada. Hebat tu. Nak sebutnya, dia kata Ustaz duit ni hebat. Dia kata duit ni hamba boleh beli macam-macam. Tapi kalau hamba jadi bos, hamba tak ajar anak hamba semaya pun hamba rugi, dia kata. Hebat. Satu kita ayat hebat. Kalau lagu ni teruskan, insya-Allah Allah Ta'ala akan berkati perniagaan dia sampai ke akhir hayat, insya-Allah. Tengok bila mana dia Allah Ta'ala buka hati. Nah, hati pun kita lah boleh jadi ada daripada hamba ni, hak jadi bos, hak jadi ketua majikan ke mana-mana. Tak kira dia bos ni boleh jadi. Kalau tidak bos jabat ke, kita bos dengan anak kita. Ada kita buat baik, insya-Allah
Allah Ta'ala akan balas baik tuan-tuan, insya-Allah. Dan seterusnya lagi, sikit lagi dah. Dan lagi dia kata, barang siapa ada pun hak zina, ni ada pun liwat, lebih besar dosanya. Dia kata ni, liwat lebih besar dosanya, dirawikan oleh Anas bin Malik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang liwat tak akan mencium bau syurga. Meskipun bau itu tercium dari jauh 500 perjalanan. Itu tuan-tuan, itu Islam kata, hatta dengan pasangan kita isteri pun tak boleh. Tak boleh. Orang kata, nak pergi kata, tak sengaja, mana boleh buat tak sengaja lah gitu. Ni benda-benda gini Allah Ta'ala kata beringat. Katanya Qadli Iman radhiyallahu anhu berkata, ku dengar seorang guru berkata, setiap wanita disertai oleh satu syaitan dan setiap lelaki disertai 18 syaitan. Orang Tino ni satu je, hak jatuh kita ni 18 syaitan. Dirawikan siapa mencium lelaki dengan syahwat, Allah menyaksanya di neraka 500 tahun. 500 ni lama, umur kita 70-80 ni. 500 tahun ni lama tuan-tuan. Tak? Dia kata lagi, jika mencium dengan syahwat bagaikan zina dengan 70 gadis, siapa berzina dengan gadis seolah-olah berzina dengan 70 janda. Ni tuan-tuan. Hati Islam kata kalau kita tak boleh sabar berkahwin. Hamba tua dah Ustaz, berapa ayah haji? 90. Lepas tu nak nikah lagi. Nak buat gagah nikah. Nak nikah orang gagah, kata orang muda nikah orang tua. Apa lebih baik nikah daripada berzina? Betul tak? Dia masyarakat kita ni kalau nikah orang muda dengan orang tua, gagah boleh kampung. Hak berzina tu tak gagah pula. Terbalik akhir zaman. Dah dia jodoh dia, nikah lah. Tak nak sabar Ustaz. Kita duk mikir hak orang rezeki. Allah Ta'ala kata rezeki jodoh dia. Daripada dia buat benda hak mengarut berzina, lebih baik dia berkahwin. Aku ada untuk orang ni, ya Ustaz Ambo ni gagah lagi Ustaz. Berapa umur? 80 Ustaz baru. Nampak je tua Ustaz tapi gagah. Lepas tu Ambo ni ajak kalau boleh nak nikah lagi. Kalau nikah ni insya-Allah boleh anak lagi. Yakin dia. Nak sebut gagah. Memang kalau kita buat abak gagah kaya orang lelaki orang puan tak kena meniru puan mana jatuh. Mana kita macam tu ada ayat dah. Tak lagi. Bini kata dia tu 3 selenda dah negah macam. Tak. Memang kalau sebut apa suka. Tu lagi bini dia kata, mu tu nak jalan pun tak gerak dah. Kaki ya tak gerak, hak lain gerak pula. Sebab apa manusia ni kan suka buah kalau kena kopi kat pas takir tak putus-putus tu lah je takir. Allah sokanya nak sebut tak. Bahawasanya Nabi kata sekadar nak buat tak apa tapi jangan siapa menyeksa. Dan lagi dia kata dalam kitab Waunakut Tafsir Al-Qalbi berkata orang pertama yang berbuat seperti berbuat kaum Lut, kisah Nabi Lut ni, adalah iblis. Ia menjelma sebagai pondal yang cantik, merayu mereka sehingga mereka menikahinya. Kemudian hal itu jadi kebiasaan sampai Lut diutus melarang kebiasaan itu dan mengajak mereka menyembah kepada Allah, sekaligus mengancam mereka yang membiasakan membuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menentangnya dengan berkata, datangkan seksa itu jika kamu benar. Kemudian Lut mohon kepada Tuhan agar menolongnya menghadapi mereka. Segera saja Allah SWT menghujani mereka di tangan batu yang masing-masing tertulis nama yang menjadi sahih, itulah nama firman Allah SWT, lagi diberi tanda di sisi Tuhanmu. Diceritakan bahawasanya kisah kaum Lut ini sedang berada di Makkah, lalu meluncur batu hendak mengenai di tanah haram. Malaikat berkata kepada batu itu, kembalikanlah lelaki itu dalam berada di tanah haram. Lalu batu itu kembali dan berhenti di luar tanah haram itu antara langit dan bumi selama 40 hari. Ketika saudagar itu keluar daripada tanah haram itu, segera batu mengejamnya sehingga mati. Demikian pula isteri Lut ketika mendengar hal itu bala mengenai kaumku, lalu batu itu menjonan ke arahnya sehingga mati. Kisah Nabi Lut ni tuan-tuan, tak? Bagaimana Allah Ta'ala hancurkan Nabi Lut dengan kaumnya ini dekat
Ni tuan-tuan muslimin dan muslimat jadi mati Allah sekalian, orang kan dia buat jahat, buat benda tak baik, susuk secara mana akan tahu juga. Orang lain tak tahu, memang tak tahu lagi, pasal satu hari nanti akan tahu juga. Supaya orang ni dia tipu orang lain tak tahu, dia hak tahu. Contoh dia kata tipu orang nak ambil duit, nak pinjam, contoh RM1,000, janji nak bayar, apa 10 tahun tak bayar. Bahagia nampak kaya pergi situ sini. Allah Ta'ala kata manusia ni hak paling menipu tadi. Lain kalau orang ni susah betul lain. Nak makan pun tak ada sah. Tak, ni masalahnya bab butai nombor 1, bab bayar liak. Ada. Mungkin sini tempat lain. Kita tak ada lah. Ada. Sebab apa dia tidak tahu bahawasanya hutang ni wajib bayar. Siapa masa mati orang mari tanya. Orang mari tutup hutang. Gua bini tak tahu, anak-anak tak tahu. Ni mula ni hutang gambar ni. Mana bukti? Kita nak bukti dah. Ni bukti hitam putih. Ada sahih mahkamah, ada belakang peguam. Berapa kena bayar? 180,000. Rebah bini dia. Jangan main, ada berlaku tuan-tuan. Ni bahaya hutang ni. Tak. Itu hari ni tuan-tuan muslimin dan muslimat, Allah Ta'ala kata selagi mana kita hidup kena bayar hutang. Satu kesimpulan nombor tuan-tuan daripada kisah ini berkaitan dengan Allah Ta'ala kata jangan hampir dengan zina. Bila tuan-tuan banyakkan masa dengan dalam masjid, dengan ibadah ni, insya-Allah kamu yakin kita tak akan buat perkara hak mengarut tuan-tuan, insya-Allah. Allah Ta'ala pelihara kita, keluarga kita, dan mudah-mudahan ni hari cuti, hari Jumaat, hari Sabtu. Nanti kat hari Jumaat pula kalau tak ada gimana mari awal. Kalau ada kuliah, kalau tak ada kuliah mari awal sikit pada orang lain, insya-Allah. Kita nak ambil keberkatan hari Jumaat tu tuan-tuan, insya-Allah. Ni orang komak orang mari. Contoh lah ni, contoh. Bini kata, komak tu. Bini sama naik itu lelaki. Bini kata, so pergi awal lah, pergi awal tidur juga, baik mu tidur di rumah. La ilaha illallah. Jenera masjid tu lebih baik daripada jenera di rumah. Kenapa? Ayat ke bini. Bukan jenera, muka biasa main dengan ekor syuk ketar ni. Kelipah. Kena ustaz tu kuliah pada Jumaat sedap pula. Allah, ustaz di belakang yang buat apa jenera? Jenera juga bangun komak. Orang tepi kata tak bangun, tak sedar letih benar. Ada. Lah sekali kocok kiri kanan baru khabar. Sebab apa? Tubuh kita ni semakin lama kita berusia, kita mudah penat. Tak? Letih sah. Padahal baru bangunnya. Tubuh kita semakin tak gagah, tangan kita tak kuat dah sah. Satu kali kita mengaji penawar bagi hati, seluruh tubuh badan kita ni tak kekal. Tak ada nikmat tu sah, tak berapa dengar mana tu. Pakai beli wayar lingol, ada kan wayar untuk dengar tu. Bini kata, mu pakai kau tu, pokok juga. Bapa mu tak dengar. Lah, pakai dah tu, mu dengar hujung-hujung. Bini kata pas subuh muli gula, garam, minyak. Tak apa kedam kau tak ingat, lupa ataupun tak dengar. Kulit saja. Bini kata, sabar wahai pekak. Sabar, kita ni banyak sabar. Dah, itu nak terima hakikat sampai masa kita tak kekal. Itu kebahagiaan kita ada di keluarga kita. Dah, buat kena ada satu masa dah ulama ajar buat majlis. Dah, majlis selawat, majlis tahlil, solat hajat dalam rumah kita. Malaikat lalu ni mendoakan ada keberkatan rumah kita, insya-Allah. Jangan berkira tuan-tuan waktu duit sikit rezeki kita. Dah, apa kita mati ni harta kita ni kita tak bawa. Tinggal kepada generasi kita, anak-anak kita, isteri kita. Tak, kalau suami mati, tak tinggal pada isteri, kalau isteri mati tinggal pada suami. Mujur saat dia mati dulu saat. Apa pula? Kena kuat hangi. Nak makan ikan pala merah lah, pala macam-macam lah. Tu tak beli. Lepas tu tak masuk kita, dia marah kita pula. La ilaha illallah. Jangan memayahkan tuan-tuan. Ada rezeki kita beli. Nah, orang puan ni bukan hatu orang puan mudah sekali nak masuk dalam syurga. Boleh-boleh masak, boleh-boleh selawat. Jom masak ya Ustaz Ambo, tak ada ke apa pun. Jangan.
Allah Ta'ala kata kerana kita masak cara pakaian anak-anak bini kita ni, suami kita ni, Allah Ta'ala kira benda ni juga masukkan kita dalam syurga, tuan-tuan. InsyaAllah, bagaimana kisah Bilal dan Allah Ta'ala beri kelebihan kepada dia, dia boleh jaga wuduk, dia tak tinggal juga selepas pada wuduk tu, dia jaga solat sunat wuduk, tuan-tuan. Allah Ta'ala beri kelebihan, tak mati lagi. Nabi sebut tapak kaki Bilal berjalan menuju ke syurga Allah Ta'ala, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita semua yang ada pada pagi ini, tuan-tuan, Allah Ta'ala jaga kita, pelihara kita, keluarga kita daripada perkara yang tidak baik, tuan-tuan, insya-Allah. Dan kita akan merasai halawatul iman, kemanisan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya kita akan jumpa dengan titik noktah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan kita beriman kepada Allah, dan mati dalam keadaan tenang mengucap kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala izinkan kita semua untuk menuju ke syurga Allah Ta'ala, tuan-tuan, insya-Allah. Apa sekadar telah, tuan-tuan, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lemah itu kelemahan namun sendiri, hakikatnya semua dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم احنا بالإيمان ومسنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا جميع المسلمين والمسلمات. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa anak-anak cucu kami, ya Allah. Berkatikanlah hidup kami dunia dan akhirat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau pemudahkanlah segala urusan kami, ya Allah. Kejayakanlah segala matlamat kami, ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, ya Allah. Murahkanlah rezeki kami, ya Allah. Menjadikanlah anak-anak cucu kami mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan solehah, ya Allah. Menyambung mata rantai perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami takut pada sesaan api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala amalan kami ini, ya Allah. Berkatikanlah hidup kami, ya Allah. Kabilah kebahagiaan pada kami, ya Allah. Kabilah ketenangan pada kami, ya Allah, sehingga ke akhir hayat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah kami semua dalam syurga-Mu, ya Allah. Mustajabkanlah segala doa kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.